Aku nak buatkan diorang air boba tea ais. Wah, juga tu. Ya, ni barang-barang pun dah ada. Jom kita mulakan. Tapi ingat, jangan lupa gunakan susu Good Day. Sebab apa? Sebab bagus, ada banyak nutrisi. Okey. Ada vitamin D, Okey. ada protein, ada kalsium untuk tulang-tulang kita ni. Okey. Ada macam-macam lagi lah. Yes, yang penting dia ni berkhasiat. Dah sedap Okey, pula tu. alright. Okey, jom. Okey. Air tu dah panas kan? Okey, masukkan teh uncang ni semua. Okey. Panas. Semua. Ui. Esen vanila. Ui. Terus Sedap Okey, lagi garam. Garam kena ada juga. Kena ada biar rasa lemak-lemak dia tu sedap sikit. Really? Ya. Serius lah. Secubit saja. Sebiji tak rasa. Okey. Okey, dah. Pelakon rasa. utama Pelakon kita. utama. Susu Good Day. Berapa banyak? Okey, 1 cup ni je. Tak cukup dah. Okey dah. Aja. Okey, tu dia. Ni. Macam tu lah kaut. Okey. Biar banyak-banyak. Lain-lainnya. Ya, dia lah special dia juga. Ui, Okey. sedap ni. Ya. Ui. Tak sabarlah kita pun nak rasa juga. Okay, ya, memang ada lepas je tu, untuk. Okey, lepas tu air teh tu letak dalam ni. Oh. Kalau laju habis. Nampak tak Jangan colour tahu, dia? Ui, cantik. Wow. Kat ni wah. Terus Bau je. Ni sebab susu tu lah kan. Ya. Lagi pekat gebu. Okey, dah letak sini. Tak ikut tema. So, dah siap. Cantik kan? Sedapnya.